Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Farah dan juga dia akan pergi ke 5 rumah yang terpilih dalam makeover raya bersama Nippon Paint. Dan sama seperti tahun lepas, Farah, kesemua peserta ni diberikan tugas untuk mencantikkan dan menceriakan rumah mereka selama 2 minggu. Wow, 2 minggu ya dia. Dan katanya cat yang kita bagi kali ni adalah daripada cat yang berkualiti, iaitu cat yang mempunyai teknologi, anti-stain teknologi, color care teknologi, dan macam-macam lagi. Oh, tapi sebelum kita pergi rumah ni, biasa untuk korang baru jumpa channel House to Malaysia, pastikan kau tekan like dan subscribe House to Malaysia. Let's go guys. Hai, Assalamualaikum. Saya Rushdi Haris. Terima kasih kepada tim Nippon Paint pilih saya sebagai pemenang untuk projek makeover raya kali ini. Ini rumah saya. Rumah saya berada di Ampang. Rumah saya berkeluasan lebih kurang 1000 square feet. Dan tema yang saya pilih kali ini adalah tema mix and match, which is sedap untuk mata memandang lah. Nak tengok tak apa yang saya makeover? Jom ikut saya. Untuk program raya bersama Nippon Paint kali ini, saya memilih area dining area saya ni lah. Warna yang saya pilih adalah woven straw dan warna ni mempunyai teknologi color care, which is tahan lama sebenarnya. Rumah saya menggunakan konsep open concept. Kalau Farah perasan, kat sini menggunakan bonito flake. Kalau perasan, warna ni cerah sikit daripada yang tadi. Dan saya tak perlu risau kalau kata anak saya conteng ke ataupun dah kotorkan ni, dia ada anti-stain punya teknologi. Maknanya senang nak lap nanti. Wah, Cik Haris, saya sukalah warna ni, nampak orang kata cozy-cozy. Waktu rumah lagi nampak luas dan paling penting, lain bila kena dengan lampu tu lagi nampak wow Betul. Terima kasih Cik Farah, terima kasih. So memang saya berterima kasihlah kepada Nippon Paint pilih saya sebagai pemenang program kali ini. Memang betul lah saya kali ini. Dalam rumah ni ada berapa orang ya, Bang? Kami ada 5 orang. Saya ada 3 anak dan wife seorang lah. So kami ada 5 orang semua. Actually rumah ni pun rumah dah lama dah. Oh, rumah lama? Ya, betul. Rumah ni kita stay kat sini dah 13 tahun. Ui, lama tu. Ya, and betul. kondo ni sendiri? Kondo ni sendiri dah 30 tahun lebih. Oh, lama. Betul. Tapi itulah kedudukan lokasi kondo ni Betul. strategik kan? Ya, Kat tengah-tengah bandar. Yeah. Mana nak dapat lagi harga macam ni dengan layout yang macam ni. Betul. Memang saya kata macam rezeki jugalah dapat rumah kawasan Ampang kat sini. Memang dah dekat dengan KL. Satu lagi layout rumah ni pun memang design yang lama dan susah nak dapat layout jenis yang macam ni sekarang. Walaupun 1000 square feet tapi nampak luas guys. Dan nak tahu juga ni kenapa Encik Haris memilih untuk masuk makeover raya bersama Nippon Paint kali ni. Rezeki saya kali ni untuk dipilih sebagai pemenang makeover raya bersama Nippon Paint. So saya ada peluang untuk cat baru dan ubah warna semua. Ya, betul. Kiranya last cat 13 tahun lepas? Tak lah. Actually lebih kurang 5-6 tahun lepas lah dah ada cat dah. So dah lama kita tak cat dan kali ni dapat rezeki daripada Nippon Paint dan alhamdulillah inilah hasilnya hari ni. Okey, memandangkan Cik Haris sendiri yang cat rumah ni guys, nak tahu ni experience menggunakan Nippon Paint ni. Okey, yang obvious yang apa yang saya dapat bezakan, satu memang tak ada bau langsung. Okay. Itu yang best. Dan satu lagi memang untuk saya senang cat. Whole house ni memang saya cat, tak ada bau dan memang senang. Dalam masa sehari saja saya cat satu rumah ni. Settle guys. Itulah orang kata bila pilih cat yang tepat. Okey, Encik Haris, terima kasih sebab sudi masuk dalam makeover raya bersama Nippon Paint dan tahniah juga pilih sebagai pemenang makeover raya bersama Nippon Paint. Sama-sama. Okey guys, jom kita jumpa ke rumah yang seterusnya. Assalamualaikum. Hai, nama saya Atira Aini. Alhamdulillah, saya telah terpilih untuk makeover raya bersama Nippon Paint. Terima kasih. Okay, actually ni rumah subsale lama. So saya decide untuk pilih rumah parent saya. So dia bagi nafas yang baru untuk this area and the dining area. Okay, so jom saya tunjukkan. Okay, so ni kawasan ruang yang I pilih, kawasan living hall I. So untuk makeover raya ni, I pilih kod Bonito Flakes. Tapi warna asal dekat area ni adalah warna putih. And this area adalah area yang memang I pilih sebab I punya family gather ke area sini lah.
Okay, and lagi satu, kod untuk Bonito Flakes ni, dia ada satu teknologi anti-stain. So, teknologi anti-stain ni kita mudah nak lap bila kotor. So, macam ada anak kecil kan, anak kecil sesuai untuk pakai cat yang macam tu. Ya, sayang. Cat yang macam tu, so senang, kita terus lap je. So, ni kawasan kedua yang kita orang pilih, which is dining area. So, kalau boleh tengok dekat sini, I pilih kod Timeless. Timeless ni dia lebih terang daripada Bonito Flakes. So, untuk Timeless ni, dia punya teknologi lain, which is Silver Iron. Silver Iron ni dia mencegah pembiakan kuman daripada naik dekat area permukaan dinding. Okay, so kalau boleh tengok dekat area sini, my parents dia ada deco sikit dengan bunga, dengan a bit of jar. And kat sini ada entertainment room, tapi mini entertainment room. Okay Aimi, sebenarnya dah berapa tahun you duduk rumah ni? Oh, okay. So sebenarnya I start kahwin, I dah start pindah. Tapi sebelum ni I duduk masa start 2009. 2009 ayah beli, and then dalam 16 tahun jugalah kita orang dalam rumah ni. Kalau tengok ni memang nampak macam dijaga elok, masih lagi cantik walaupun dah puluhan tahun. Ni mesti tuan rumah ni pandai menjaga. So far Alhamdulillah memang parents jenis suka deco and suka tukar-tukar konsep. Kalau macam ni konsep apa ni? Ni konsep modern contemporary. Oh, lawa-lawa. Dan katanya ayah sendiri yang mengecat kan? Ya, betul. Ayah cat, mak tolong deko-deko. Macam tu. Ni yang best ni bila jumpa pasangan yang serasi. So sama-sama jaga rumah. Betul, sekufu namanya. So sepanjang ayah you cat rumah you ni kan, so apa experience? Experience yang I dapat daripada my dad, dia kata cat ni memang tak berbau. Okay Aimi, so tahun ini macam mana you boleh nak masuk dalam makeover raya bersama Nippon Paint ni? Okay, so macam I cakap tadi, rumah ni kan rumah lama. So I fikir macam nak bagi nafas yang baru, nak bagi nafas segar kan. So I decide untuk pilih my dad punya rumah lah. Okay Aimi, thank you for today, and kita pun nak ucapkan tahniah sebab terpilih dalam makeover raya bersama Nippon Paint. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nippon Paint dengan House to Malaysia. Okay guys, jumpa ke next episode. Bye. Hai, Assalamualaikum. Saya Syazwan. Saya ucapkan terima kasih kepada Nippon Paint kerana bagi peluang kepada kami untuk makeover raya. So, keluasan rumah saya ni dalam 20x40. So, sejak saya beli rumah ni, tak pernah cat lagi. Jadi, kiranya ini pula peluang kami untuk makeover sempena raya tahun 2026 ni. Okey, jom saya tunjukkan rumah kami. Ruangan belakang ni, kami pilih colour code Snow White pada Nippon Paint. So, saya suka colour ni sebab dia lembut dan nampak sedap mata memandang lah. So dia ada teknologi anti-stain. So contoh kalau ada kotor ke, anak saya conteng ke, so saya lap, dia boleh hilang dia. So senang lah. Alright, untuk ruangan tangga ni kami pilih kod Chestnut Radiant. So colour dia agak cerah sikit pada yang belakang tadi. So dia ada teknologi colour care. So colour dia boleh tahan lama, konsisten dan nampak premium lah bagi kami. Okay guys, kalau kita tengok rumah kali ni, dia memilih warna-warna krim yang cerah-cerah. Katanya sebab pemilik dia suka konsep-konsep tenang ni. Kalau nak tanya ni, apa konsep rumah ni sebenarnya? Konsep, nak kata konsep tak ada konsep. So kami nak kata moden pun tak ada moden sangat lah. Kami suka jenis yang tenang, bila balik kerja penat-penat, masuk rumah nampak suasana yang tenang lah, colour yang tenang macam colour ni. Dah berapa tahun ni duduk rumah ni? So kami dah duduk 4 tahun, 2019. So kami beli rumah ni time PKP dan pindah selepas tu lah PKP. Tapi kalau tengokkan area kawasan ni, mula saya cakap kat dia, wah rumah kawasan ni sebenarnya agak kawasan premium ni. Tapi kata tuan rumah, Alhamdulillah rezeki dapat harga yang sangat berbaloi sebab beli masa PKP. Betul. Okey, kalau tanya tadi sebenarnya katanya masuk rumah ni tanpa pernah mengecat, betul? Betul, tak pernah cat. Apa yang kami beli, apa yang kami beli tu, itulah yang kami dapat. So siapa yang cat rumah untuk makeover kali ni? Saya Wah, Encik Syazwan sendiri? anak saya. Bagus ya. Selama berapa hari ni? Ambil masa 3 hari jugalah. Oh, 3 hari. Yang pengalaman dia? Pengalaman dia okey. So bila cat ni, cat dia tak berbau sangat. So
selesa lah untuk bila kami mengecat. Itulah kalau kita menggunakan cat yang berkualiti guys. Okey, kita nak ucapkan tahniah dan terima kasih juga kepada Cik Syazwan dan keluarga sebab sudi masuk dalam makeover raya bersama Nippon Paint. Alright, kami nak ucapkan terima kasih kepada Nippon Paint dengan house tour kerana bagi peluang kepada kami untuk makeover untuk raya tahun ni. Okey guys, kita jumpa rumah yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Khairul Anwar bin Ayub, bekerja dalam sektor swasta. Ini adalah rumah saya, rumah WIP yang bersaiz lebih kurang 800 square feet. Saya duduk ini telah hampir 3 tahun dan terima kasih kerana memilih saya sebagai pemenang. Untuk melihat hasilnya, jom ikut saya. Ini adalah ruangan pertama saya, di mana di kawasan ini saya letakkan satu cermin untuk kalau kata kita nak keluar-keluar ataupun sebelum kita keluar kita nak bersiap-siap di hadapan cermin, di mana saya menggunakan cat semento daripada Nippon Paint dengan kod Taupe Touch. Untuk color ni dia nampak macam industrial dan minimalis lah, dan saya rasa warna ni memang sangat sesuai lah untuk ruangan yang kecil ni. Untuk ruangan yang seterusnya saya pilih kod Abacadabra. Okey, untuk cat ini dia mempunyai teknologi color care, di mana kalau kita lihat color dia memang sangat cantik. Lepas tu dia tidak cepat pudar dan warna dia tahan lama. Untuk bahagian living area saya memandangkan ruangan dia adalah terhad, jadi saya meletakkan satu sofa dan juga TV cabinet. TV cabinet ni pun saya beli daripada Uco, brand Uco, dan harganya taklah terlalu mahal, dalam sekitar 1000 lebih macam tu je lah. Untuk cat ni saya memilih kod color timeless. Dia mempunyai anti stain teknologi. Macam saya mempunyai 2 orang anak kecil, jadi kadang-kadang dia orang kan nakal sikit, kadang-kadang dia conteng, ambil pen conteng ataupun tumpahkan makanan atau tangan sisa tangan dia pegang dinding. Dengan cat ni kita mudah, kita just ambil kain, basahkan sikit dan terus lap sajalah, dan dia segala kotoran tadi hilang. Itulah bang, macam saya tengok cat yang abang pilih untuk entrance ni adalah cat semento daripada Nippon Paint. Kita nak tanya juga ni sebab macam kita tahu sebenarnya bukan senang, betul tak, nak buat nak dapatkan hasil yang cantik macam ni. Ada kata cerita di belakang tabir ke macam mana? Okey, untuk cat semento, kenapa saya pilih cat semento ni, saya banyak dah tengok dalam Pinterest dan house tour Malaysia sendiri. Memang cat ni menarik perhatian, menarik hati saya untuk mencuba. Lepas dah orang kata berjaya menjadi salah seorang peserta Sabang terus decide lah dengan wife memang nak ambil untuk warna ni. Okey, selepas saya berjaya dipilih sebagai peserta untuk program ni, saya dengan wife telah berbincang dan kami telah bersepakat untuk memilih satu kod warna ni lah. Untuk proses tu berapa hari nak siapkan untuk satu wall tu? Untuk satu wall ni saya mengambil masa 1 hari dan untuk dia sajalah. Cat sendiri pasti? Ya, cat sendiri dia. Okey lah. Daripada tu abang ada lagi 2 kod cat yang abang pilih. Okey, nak tahulah ni ada tips tak untuk penonton kita dalam pemilihan cat? Mungkin abang nak advice daripada segi space ke macam mana? Untuk pemilihan warna ni kita kadang-kadang terpulang pada individu masing-masing lah, tapi bagi saya memandangkan rumah saya pun tidaklah bersaiz yang terlalu besar. Dalam berapa tadi? 800? Dalam 800. Jadi saya decide untuk pilih warna yang agak cerah sikit supaya tidak menampakkan rumah saya ni macam sempit ataupun tidak berilah. Tak nampak gelap. Tak nampak gelap. Baiklah, kita nak ucapkan tahniah kepada Abang Khairul kerana menjadi salah seorang peserta makeover raya bersama Nippon Paint kali ini. Okey, terima kasih dia. Sama-sama. Baiklah guys, stay tune untuk Rumah Semesta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Ahmad Faris bin Ahmad Adlan. So, rumah saya ni terletak di Taman Kota Puteri, iaitu berdekatan dengan Mukim Rawang. So, keluasan rumah ni adalah 2,200 square feet. Tema rumah yang saya pilih di sini adalah moden klasik. Sebab apa moden klasik?
Sebab saya minat klasik, isteri saya minat moden. So projek makeover raya kali ini saya pilih di master bedroom. Kalau nak tengok, jom kita naik ke atas. Okey, warna yang saya pilih adalah ni belakang dinding saya adalah Bonito Flex. Okey, teknologi dia yang digunakan adalah teknologi color care yang lebih tahan lama, nampak mewah, nampak cozy. So maksudnya produk Nippon Paint ni amat baik untuk warna ni. Okey, ini adalah ruangan kedua yang saya pilih, iaitu ruang solat saya untuk bersama isteri saya. Okey, warna yang saya pilih ini adalah warna urban home. Okey, warna ni ada teknologi silver iron, iaitu tiada pertumbuhan fungus, tahan lama, warna lebih tahan lebih lama. So bila warna yang kita ni tak ada bercampur lah, maksudnya warnanya sekata sahaja. Bila kita sapu 2 lapis, nampak lebih menarik. Baiklah, kita nak tanya sini pada Abang Faris kita. Katanya memilih ruangan master bedroom. Boleh tanya tak kenapa tu? Kalau ada cerita di sebalik ni ke? Okey, sebelum ni kami menyewa di rumah lain. So sini adalah rumah sendiri, dan sebelum ni warna dia warna kusam. Warna apa tu? Warna grey. kelabu lah, warna grey. So dengan warna yang kusam apa semua, lepas tu saya nak make overkan master bedroom tu kepada yang lebih segar, lebih romantik dengan isteri saya. Untuk korang sendiri, rumah ni dah berapa bulan dah? Untuk rumah ni saya baru diami baru 3 bulan. Okey, untuk pengalaman abang sendiri, dari segi penggunaan cat Nippon Paint sendiri, ada pengalaman yang macam yang suka untuk dilupakan ke? Okey, yang suka tu memang betul ada sukanya 3 hari 3 malam 3 hari. saya nak catkan bilik makeover. Sebab buat sendiri? Ya, buat sendiri dengan isteri saya lah. So tapi kelebihan dia memang banyak kelebihan. Saya letak 2 lapis saja, warna dia dah timbul dan nampak cantik lah pada dinding, permukaan dinding tersebut lah. Alhamdulillah ya. So memang puas hati, memang recommended lah dengan cat Nippon Paint. Memang puas hati dengan cat Nippon Paint ni lah semua. Baiklah, semoga suasana raya kali ini memberikan keceriaan dan bahagia buat pasangan Abang Faris dan isteri. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada house tour dengan Nippon Paint Sama-sama. kerana menaja saya untuk projek makeover raya pada tahun ini. Sama-sama, dan tahniah juga ya. Alhamdulillah. Baiklah terima guys, kasih. nak tengok hasil makeover yang seterusnya, nantikan. Ya. Okay guys, itu dia tadi 5 rumah yang terpilih dalam makeover raya bersama Nippon Paint. So dia macam dengan rumah-rumah yang kita tu tadi? Sangat-sangat menarik dan cantik Farah. Macam-macam kreativiti saya tengok. Tapi Farah, kita ada 5 episod lagi tau. 5 lagi guys. So guys, nantikan next episode.